Assalamualaikum geng kebun. Lama tak menjenguk pokok limau kasturi ni, banyak buah yang dah besar-besar di pokok. Buah limau kasturi yang terlalu masak gugur ke tanah. Banyak juga hasil tuaian kebun kali ni. Saya petik limau lebih kurang 4 kilo kali ni, besok sambung lagi. Saya ambil sikit dulu daun kesum yang banyak merimbun dan juga bunga kantan yang juga banyak di pokok. Saya berikan semua ni kepada mereka yang nak masak untuk rumah terbuka hari raya. Alhamdulillah, daripada hobi tanam suka-suka untuk mencari peluh kononnya, sekarang ni banyak tuaian kami ni dapat kami berbagi rezeki dan berkongsi dengan orang lain. Lagi kerap kami berbagi rezeki, lagi subur pokok-pokok di kebun kami. Buah markisa ni pun rupanya mahal di pasaran. Saya tengok harganya 6 biji RM8 lebih. Buah markisa ni kalau dipetik dan terus makan rasanya masam. Jadi kalau nak dapatkan rasa yang manis, simpan dulu sehingga buah ni kusam dan berkedut. InsyaAllah kita akan dapat rasa yang manis dan sedap. Di pasaran pun saya tengok bentuknya kusam dan berkedut. Kalau nak buat jus, boleh campurkan dengan air gula sedikit. Kami juga dapat tuai pisang 40 hari atau pisang boyan dan betik. Alhamdulillah.